berseri. Anwar Family di sini, jom ikut sekali jalan-jalan jauh, tengok dunia luas. Setiap langkah kami penuh gelak dan puas. Dari camping tepi hutan ke bandar Cai Makan, kenangan kita simpan, jom bersama tanpa alasan. Anwar Family Vlog, mari ikut kami, enjoy tak berhenti. Travel camping, cari makan lagi, setiap momen jadi memori. Anwar Family Vlog, senyum gelap penuh harmoni. Terima kasih karena di sini, jom jalan bersama kami. Sampai tak enak nak steering. Tapi basikal dia ringan tu ya. Betul. Basikal dia pun kadang-kadang macam member I pakai 7,000 ke 8,000. Bukan. Ke China ni tu. Dia tekan yang main bukit ni semua main 3-4. Oh ni lah orang nampak kan. Oh tu ada arena. Boleh Oh masuk jam. Oh itu daripada highway tu. Yalah, ni masuk highway ni. Masuk highway maknanya. Nak kencing tak? Dah kencing juga ni. Nak kencing. Okay, kita ada dekat Kemaman, Kampung Mak Cili. Hai semua. Ini semua ada. 2 bulan kemudian. Kan? Betul tak? 2 bulan mujur. Ini dah berapa bulan tak keluar-keluar video. Dia tunggu perhatian next tu, dia akan clear dulu draft-draft video tu. Baru dia. Ni kita lama sikit ni, kita lama sikit. Ucapan. Ada ucapan ke? Ada ayolah. Ada ucapan selamat datang kepada warga KL ke Kemamang yang tak seberapa ni. Dan kenyang-kenyanglah makan, kata pukul 1 sampai api 2.30. Itulah kita lapor program. Jam teruk hari ni. Oh jam terus. Yalah hari pertama cuti sekolah. Dimaafkan tak? Ya maaf dah. Alhamdulillah, syukur dapat berkumpul jumpa kawan Kemaman. Kan orang-orang ni adik-beradik ayah ni kan ya? Apa perasaan ni pada adik-beradik? Cakap ayah tak boleh cakap mana sebab maklumlah. Tak apa, boleh cover dulu, cover. Kabur. Tak tentu keluar pun lagi. tak keluar TV. Terbaik. Maaflah, ayah saya ni pemalu orangnya. Ini tokek kedai. Okey. Ini sudah. Ini tokek. Kena datang sini di Impian, santai di Impian. Bakso sedap. Oh ya. Asam pedas. Asam. Ni nampak ni. Sambal ni sedap ni. Sambal ayam penyet. Memang sedap. Ini Cik Ta. Hai. Nampak Cik Ta tengah busy. Tengok nasi dah nak habis dah seperiuk ni. Sedap, ayam penyet sedap. Memang sedap. Ayam dia crunchy. Sambal dia sedap. Ayam panas-panas. Ayam panas-panas. Dia tak pedas tapi sedap. Memang ngam. Okey, kalau datang ke Kemaman, memang kena singgah kat sini. Alright. Yang abang sulung saya. Tadi tak masuk dalam ni abang sulung saya. Hai. Halo okey? Seronok jalan-jalan Alhamdulillah. Makan okey? Boleh pusing steering tu boleh tu. Alhamdulillah. Alung kuat boleh sampai sini. Ni anak buah ni yang selalu tak nak ikut datang rumah tinggal. Tersengih-sengih je kakak pergi toilet. Alright, kat sini kedainya. Santai di Impian. Menunya tak banyak lah. Ada ayam penyet dengan bakso. Tapi memang sedap, memuaskan. Portion dia pun besar, kenyang lah. Okay. So kalau datang sini, datang Kemaman, melah singgah. Dia kat area kampung. Dekat area kampung je, dalam kampung. So kena cari santai di Impian. Okay? Alright, jom. Abang gimana? Sambal tu boleh asin tak satu? Apa dia? Sambal. Sambal jangan buat dah. Dah buat? Datuk Kazim. Oi, Nampak ni. ambil satu pinggan lah kot. Cuma nak satu pinggan. Ayam dia
Besar. Oh, besar. Bahagian Thai ya. Full Thai. Ya. Baik. Mak ni solat dulu. Nak Ke sini. Oh, mana sebelah sini dah. Abang pergi basuh tangan lagi. Abang dengan adik pergi basuh tangan. Ke sana Muhammad, basuh tangan. Oh. Terima kasih. Okey, untuk budak boleh minta sambal asin. Right, sambal dia memang sedap. Makan. dah nak pegang dulu. Ni apa dia beli dah. Ada sambalnya. Tapi ada satu. Jadi abang ambil ni kita kat Kuantan. Alright, kita kat mana? Dekat Kuantan. Kuantan. Apa nama homestay? LW Homestay. Ya, betul. Hari ni berapa bulan? Hari ni 13. 13, alright. Kita stay sini sampai berapa bulan? Sampai 15. 15. Alright. Okey, kita total ada berapa orang? Total 21. Okey, nasib baik. Alhamdulillah. Okey, Ayah, warna tema warna apa? Katanya apa Red. Oh, okey. Okey, kenapa belum tukar baju lagi? Belum. Tunggu rider Food Panda. Okey. Tukar lagi sebabnya kuah bakso tak siap lagi panas kan. So tak boleh tukar lagi. Kan tumpah habis baju. Tak, belum tanya soalan lagi. Laju jawab. Belum, salah soalan lagi. Okey, apa plan nak masak untuk esok? Besok ni otai je. Tengok pada otai. Masak apa. Alah, lu makan ikan sekap ke tidak? Kurang. Kurang. Tapi kalau ada makan je. Alright, so kita makan. Jadi ni berapa biji telur tadi dah bos? Itu untuk yang nak makan sekarang 3 biji je. Lain tu ada hal lain. Tak, lain dia tanya lain dia jawab. Dah, betul lah. Belum kita tahu. 1 biji 8 biji. 8 biji. 8 biji rebus. 3 untuk makan malam ni. Makan malam. Yang lain tu ada hal-hal 3 biji. Jangan usik 8 biji tu. Disclaimer siap-siap. Okey, kita ada gathering daripada 13 sampai 15 September. Budak-budak ni meriah sangat. Riuh sangat. Okey, Denny, mencari apa? Atuk suruh slowkan aircon. Slowkan aircon, sejuk. Volume turn down. Tak, tadi Atuk cakap sejuk kan macam ada aircon. Rupanya Atuk tak perasan ada aircon di sini. Memang ada aircon. Itulah pasal. Okey. Okey, ni budak-budak tengah main game. Tak tahu apa yang dia. Jangan tukar tempat lah. Bukan saya. Oh, sorry. Jangan tukar tempat. Tak pasal-pasal tinggal jadi. Okey. Inilah sebuah Sekali. Yelah, tapi pegang dekat atas je tau. Jangan terpegang bawah-bawah. Ada lagi perempuan ni. Tak salah tempat pegang. Memang untuk buat goreng kat sini tau. Ya, betul. Untuk makan. Alright. Berapa lekor yang adik beli tadi tu. Mesti habiskan. Betul. Betul. Okey. Itu dog gift ni. Dogi. Mak dah bagi dulu dah. Awak dah start dah? Yalah. Buat macam-macam rumah. Ni yang lain, yang ni yang lain. Mak, dogi kena kat pintu, Mak. Dogi. Tahu dah mak nak jalan. Lepas tu orang masuk jalan. Untuk anak sulung Nurin dan family. Lalu. Alhamdulillah. Tengah pula. Anya. Alang dengan Sidi. Macam sijil. Macam dah terima sijil. Terima sijil. Alhamdulillah, terima kasih. Kisah kancil. Kakak yang Dia dah terpadam. Tak. Dia tak pada. Alah, tiru. Boleh. Pakcik mana motor. Alah, yang bongsu. Yang bongsu. Terima kasih, Mak. Ni
anak bongsu. Ni anak bongsu manja. Ini manja. Kita nyo manja. Marilah semua kita mulai lagi hari baru berseri. Anwar Family di sini, jom ikut sekali jalan-jalan jauh, tengok dunia luas. Setiap langkah kami penuh gelak dan puas. Dari camping tepi hutan ke bandar Cai makan, kenangan kita simpan, jom bersama tanpa alasan. Anwar Family Vlog, mari ikut kami, enjoy tak berhenti. Travel camping, cari makan lagi. Setiap momen jadi memori. Anwar Family Vlog, senyum gelap penuh harmoni. Satu untuk kau. Ni atas dah tengok ni. Apa tu? Tengok ni. Apa tu? Bagi. Jadi bila ni kata 1, 2, 3 kopek telur tu satu bagi dekat mak ke dengan kakak. Mak satu ni mak Kazim, kasih nama. Kazim nak kasih. Oh, parent kena makan. Siapa bawa dia? Semua. Masuk tak ya masuk. Tiga orang lah nak 2 mak. Betul lah mak. Saya makan tinggi. Okey, sembang. Bijak.
Ada satu tiga je. Abang main kat atuk lah. Ni dah letak belum mak? Dah letak belum? Dia ada pandai, dia ada fikir sendiri saja. Adik kena kompet tu, adik ketuk-ketuk. Okey. Korang mana kompet kan? 1, 2, 3. Abang bagi. Apa bicara ni? Bagi mami ke dia. Habis. Okey, 1. Dah habis lah. Apa lagi lah? Dah habis. Mana lagi satu? Habis dah. Memang tak kamu boleh ambil lah. Okey lah, ada nombor 3. Soki makan sendiri. Dia tak nak bagi, dia makan sendiri. Abang tepi, abang tepi. Daripada kuda ni, baik kuda tu. Oh. Dia tak marah. 1, 2, Saya jauh datang lah. Tadi tak ada apa lah. itu bunyi dia. Cuk. Budak mana? Tak masuk jawab. Sini dah balik. Awak ni mandi kat mana? Oh, mesti kat tong sampah kan? Ya, awak mandi air basah. Mandi tak? Saya tak salah pun. Kalau awak betul, mesti awak tak bawa busuk. Busuk? Saya tak suka. Saya tak suka. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Hashtag Justice Zara Kairina. Oh, dia. Macam pilih. Buat betul. Memotong ketan. Oh, tengok. Kakak tengok Aunty Long dah expert dekat dapur macam ni lah. Cantik potongan kupasannya. Aduh. Oh, sedap boleh. Pandai bila lancar Pandai kan? Yang dulu belajar dengan Ali Baba. Ali Baba Kali bapa. Ali Baba. Allah. Okey, sedap. Saya nak Okay, masin. Tambah garam. Garam ada? Oh, garam. Garam ada. Jangan risau. Bawang dia masih. Oh, tapi tak Okay, kita marinate. Ayam. Nana buat. Ya, ada video dulu tadi. Hai guys. Baru perasan. Tak apa, baruan. Okey, ni untuk Kazim. Kita marinate sikit, takut dia pedas. Jadi kita marinate. Ni dah ada paste ke kan? Nanti ada siap je paste. Malulah rajin. Yang makan. Nama mana? Sampai dia Sampai Tadi memang ada. Memang dia punya ke yang masak ni? oh iyalah. Ya, go naik atas. Kak Lin ketua. Yang gelap sikit tadi. Yang tengok semua pun pakai baju colour ni. Yang masak. Betul lah. ada rasa macam tandoori. Cantik
cantik merah hari tu. Kan? Dah jumpa dah semua dah nak. Yang tu Saya simpan. pakai semua Tak pakai. Yang tu pakai ni je. Yang bukan black pepper, saya pakai yang lagi satu je. Itu je. Lepas tu saya campur dengan tu. Pecik ni pakai bentuk sotong dengan ni. Okay, kita nak marinate sotong. Tapi kita guna ayam percik punya paste. Okay, paste ayam percik. Lepas tu kita campur sikit dengan ikan bakar. Sebab ikan bakar kita ada ikan siakap 3 ekor. Jadi paste ni ada 3. Jadi kita campur-campur lah. Rasa tak apa. Confirm sedap. Masuk lagi. Yang penting yakin. Yakin sedap. Main-main Lambat sangat. Hancur ke? Hancur tak? Dia Tak nak kena lupa apa. lagi kan? Mana boleh macam ni? Try buat pelan-pelan. Dia nak gulung macam mana? Itu yang tadi. Dia tak payah. Ini lah. Acu ada. Boleh ni kali kata boleh acu. Okey lah. Tak boleh dia nak. Wow. Ada pisau. Ha? Cawan? Cawan apa? Oh, ada. Masuk peti ais dulu. Ada kan? Acu dah belikan. Wow, garlic bread in the making. Kita nak beli lipstick ke tau? Alamak, sorry lah. Ini dah on ke? Ha? Dah on dah. Kau minum ni. Tak nampak kalau sini penuh. Kau ini penanggal lah. Nak buat live dulu. Ni ayam asam dah siap dah. Asam dah siap. Sedap oh. Tak, lepas patutnya kena beli yang ni kecil-kecil juga. Esok kau tak habis, tapau seorang sikit. Atur nak ambil. Semua dah. Atuk dah chop. Atur dah cop dah. Baru minta seorang sikit. Kalau banyak kau tak ada kat bawah dah dia. Minum mushroom soup. Oh, dia buat ni masak dulu. Then kita kena hancurkan. Ingat. Makan lagi ke? Tapi Nana tak semua hancurkan ni kan? Tak semua. Ada sikit-sikit Ada yang texture, ada yes, texture. betul. Tarik crack sikit 2-3 kali. Tak payah separuh pak. Tak payah hancur. Separuh hancur, ada sikit yang tak hancur. Oh, lemak. Keluar lah. Nana tak lock dulu ke? Dah lock dah? Dah. Tak. Kan tadi pun. Hancur. Malah ada yang keluar lah. Alah. Sebab air banyak kot. Tadi dah Tak blend ada. juga ada air. Ha. Blend lah takut terjatuh. Sebab tadi katanya dia tapis. Kan tadi dia tapis. Licin lah. Kena rapik kat. Tadi Banyak tu juga dia minum mushroom. banyak. Kecil Cepat nak tunjuk. Bunyi je. Tak kuat. Nanti ada game. Dulu patut tanya ni. Dia besar, ada yang kecil tau. Oh. Jadi tak apa. Ambil mobil yang tadi. Jangan ambil straw. Ada dalam plastik plastik sampah. Di sampah tengah lah. Oh, tu dia. Oh. Memang tak salah lah bagi job ni dekat Anis. Dia nampak dah ni, nampak dah. Kalau Angam buat memang tak nampak lah. Ni POV. Pakai kipas tu je lah yang punya kipas. Boleh? Kipas. Ada starter. Wah, tengok.
Hasilnya. Tapi tak tampak lagi happy birthday. Okay, kita tengok. Tunjuk menu. Wow, kita ada Nampak ayam. sotong ni kalau bukan. Nampak sotong kan? Kita ada ayam. Okay. Kita ada kambing. Yes. Kambiang. Kita ada ikan siakap bakar. Portugis. Dan aku tengah buka. Mana? Baik saya. Kita tengah buka. Sabar. Unboxing. Sabar. Kita nak kena unboxing dia. Potong ah. Sotong. Ni dia. Sotong lah. Okey. Dia keluar air sotong. Air sotong. Sotong dia. Baik. Kita nak makan. Dah penat membakar tadi. Kita makan. Kita makan dulu. Ambil sosok tadi atas tu. Karamin. Tapi bukan resepi karamin. Resepi mak kan. Karamin bukanlah. Rami pun nangis ah. Korang jangan main-main Tengok. Supervisor di belakang. Sayang kalau tinggi sekali. Dia tinggi. Betul. Kalau sampai situ pun dah cantik kan. Jawapan ni kena cepat. Angkat tangan. Datuk kata, habis dia Datuk kata 1, 2, 3. Orang yang pertama angkat tangan, dia dapat jawab. Urut nombor 1, ingat nombor 1 hingga 100. Apa nombor? 1 hingga 100. Berapa ada kosong di dalam dia? Dah jawab sekali nak habis kan? 2 kan? 2 dah tepi. Orang yang ada fikir dulu. Okey Nombor 1 hingga nombor 100. Di dalam dia berapa ada kosong? 12. 12. Apa ni 12? Tak betul. Salah kira. Berapa kosong banyak ada dia? Daripada 1 sampai 100. Muhammad jawab. Muhammad jawab 12. Betul. Okey, cepat. Berapa? Kosong dia ada berapa? 10 ada kosong, 20 ada kosong. Berapa banyak? Mamak dah keluar. 10. Betul juga. Jawab cakap berapa? 11. Betul. Oleh kerana hadiah spontan je kan? Tak ada prepare dari awal. Tapi agak lumayan hadiah dia. Esok boleh belanja. Boleh Google tak? Boleh Google. Nombor 9 ada 4 kali kan? Gunakan nombor 9 ni 4 kali. Jangan guna nombor-nombor lain untuk dapatkan 100 jawapan. Fikir secara logik. Jawapan dia 100. Ya Allah. Settle. Berapa minit tu lama ya? Gunakan 4 nombor saja. Empat kali guna. Gunakan 4 ni ke atau nak kena 3 ke nak kena 1 ke? Guna semua operasi tambah tolak darab bagi boleh guna semua. Okey dah. Ready? Ready Dah. Boleh mula sekarang Dia ada peluang lagi. Dah. Okey, mula sekarang. Kena masukkan US. Nak kena dapat Tak boleh jadi ChatGPT tak boleh digunakan. Tak boleh Calculator je boleh Boleh spin jawapan yang sini. Boleh share jawapan? Boleh. Boleh tunjuk. Bila saya kata ada PMP dapat tadi ada lagi kan. Kita dah ambil yang 9 ni. Yang ni
9 bagi 9 dapat berapa? 1. Ha. 9 bagi 9 dapat berapa? 1. Dapat 1 kan? Tambah 99. Ha. Bila 99 ni tambah 1 Tahu je. ni tadi hebat. Hebat. Atuk ada silap 1 je. Silap 1 atuk tak bagi kompon dia orang Simple kan? Bukan. Jangan ada cari tengok dengan telefon. Mana kau? Oh, tu yang jalan tadi tu. Ini cepat ini. Ini kalau dia nak relax, dia nak apa-apa, tengok saja. Saya tahu. Tengok saja. Kacang ni. Teka, ya. Kacang bukan? Memang teka kacang. Ini teka apa ni? Daun. Biji. Petai. Petai, nama dia petai. Petai burung? Petai belalang. Petai belalang. Ini satu kan? 2 jumlah dia tulis berapa dapat. Agak-agak. Banyak mana? Yang paling dekat. Siapa dia yang paling hampir, dia kira pemenang. Lebih tak boleh. Kalau dia lebih 1 pun tak boleh Peraturan dia tak boleh pegang. Ya, Nanti betul. yang buat peraturan. Agak buat. Kalau dekat dapur saya tak kasi dia dapur. Kita betul-betul. Belum kan? Orang nak keluar kan? 10. Kan kata lebih. Lebih ni. Salah ni. Pasal kat bawah dia ada lagi. Kira-kira kuat sikit baik. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semua salah. Tujuh 78. 78. Dah tahu dah kan? Tak ada satu orang pun jawab yang apa? Yang paling dekat sini. Ataupun berhampir-hampir. Yang paling hampir tu tadi 49. Siapa? Hari ni. Cakap apa dia tu? Senang je. Korang kena alihkan. Daripada sini, alih ke kanan, guna belon. Alihkan cawan ni ke kanan, kanan korang guna belon. Tahu tak cara dia? Tahu tak cara dia? Terus, ring. Tangan tak boleh. Cawan dia tak boleh buka. Nana tu dia laju. Ready? Ready? 1, Main bowling. Dia tukar paling banyak. Satu masuk. Lambung. Lidah kau cepat. Ada ni tak? Macam ada satu. Jatuh. Ni ada. Okey. Takkan dengan syokor tidur tak? Boleh? Lambung. Hampir. Nak pergi angkat ke apa?
Habis nak biskut tak nak suruh makan. Abang Muhammad nak pilih sama tangan Abang Muhammad. Abang Muhammad jangan. Dalam freeze tu. Ikut tanda lahir, Okey, come on Tia. Tia nak apa Tia? Dia nak kau lelaki. Ni nak mampu ni. Okey, gaduh. Okey, RM1. Last warning, okay? Sikit je. Dapat RM6. Yeay. Malam aku mimpi nak aku mau. Dia nak duit. Duit. Ambil duit. Sampai lah tu. Adik, kita tak payah keluar dulu. Belum sampai lagi biskut tu. Jap, ni. Saya pakai hidung. Satu. Jap, ni pun bawa kat hidung. Mana saya? 1, 2, 3. Gerak. Oh, ini tak boleh. Mama tadi ke wakil ni seorang ke tak? Jatuh belakang. Aduh, 3 wakil langsung tak minta. Apa kita? Cinta.
lagi. Satu lagi. Nombor 3. Okey ni. Tikam versi halal. Okey. Ni apa? Cabut. Cabut. Oh, cabut. Oh, nasib baiklah. Pilih satu. Kita dah ikut dah. Buka dia punya ni lah. Okey. Planet yang kita tinggal. Apa jawapan dia? Kita tinggal kat planet apa? Planet bumi. Yeay. Okey, Atok boleh pilih nombor. Jadi nasib-nasib lah ya. Nombor berapa? Malam aku mimpi nak menang. 6001. Buka tengok. Kena Ada buka. balik. Ha? Orang lain lah belum buka dalam. Oh, nak tunggu macam tu. Okey, last kali ya. Alright. Siapa yang mahal dapat. Banyak main lah tinggal ni. Ini? Berapakah 5 campur 7? Cuba berapa? Ha? 12. Nasib baik bukan Kesha ni. Ini nak nombor berapa pilih? Nak suruh tolong Annie. Lain macam jawapan dia. Jangan gelung. Semalam aku mimpi. Baik nak gelung dulu. Jangan belum buka dia. Aku tahu dari ibu-ibu kan. Oh, lamanya pilih. Jangan masa dah habis. Nombor tak membawa makna apa-apa ya. Okey, jam kali. Kata bawah temurun apa maksud dia? Simpulan bahasa. Simpulan bahasa. Kamu tak pergi sekolah tau. Ini uji minda dah tengah malam. Kata bawah temurun apa maksud dia? Tak tahu Surumi jawab. apa keadaan sekeliling. Okey, boleh terima. Okey. Cari benda yang bermula dengan huruf C. Apa-apa saja. Nantilah. Jap. Siapa dalam keluarga kita adalah cikgu? Cikgu yang nampak tadi. Aduh. Kena jawab saya. Siapa? Baik mengaku. Siapa cikgu? Saya. Belas tolak 6. Berapa? 9. Laju orang kaunter ni. Yang kan tanya siapa yang suami cikgu. Dapatkan jam berwarna hitam. Siapa pakai jam ni tak macam ni lah. Okeylah, dah dapat dah. Dah menang. Kena share. Soalan jaga. Ayah asam. Alamak. Matematik. Apa lah? Sabar. Jika Ali ada 3 ekor. Hilang terus.
Jika Ali ada 3 apple, Sarah beri 2 apple lagi. Berapakah jumlah apple Ali sekarang? 5. Bagi. Apa dia? Soalan apa? Siapakah Perdana Menteri pertama Malaysia? Kalau apa yang cabut? Tengku Abdul Rahman. Okey, adik. Kakak tak ambil. Kakak nantilah. Kakak tak payah. Kela, Kesha. Okey, Kela ambil. Jap. Okey. Apa tu? Apakah haiwan yang digelar Raja Rimba? Musang. Betul. Adik nak yang mana? Saya ambil lah. Okey. Kela, Kesha ambil. Kam. Kam. Baca ada. Baca apa yang aku tulis. Tulis apa yang aku baca. Siapa nama penuh anak bongsu Antinga? Anak bongsu Antinga. Siapa anak bongsu Antinga? Anak bongsu. Antinga punya anak bongsu siapa? Okey. Ambil satu. Muhammad Atari. Cuba ambil. Kita berkumpul kat sini dah kebetulan dalam bulan September. Kita nak celebrate anniversary mak dengan ayah yang ke 48 tahun kan. So ini ngatok. Jadi dipersilakan. Semoga terus sihat selalu. Betul, dan bahagia bahagia bersyurga. Sila buat apa tu? Sila celebrate. Sila ke podium. Kita mengambil hadiah. Okay. Lepas tu alang-alang tu kita celebrate adu pula. Banyak main alang-alang tu kita celebrate birthday anak-anak buah semua. Anak-anak buah. Atau ada set member masuklah. Main. Jom. Anak buah tu ada sendiri. Dia nak buah alang kan? Anak buah alang kan? Itu celebrate birthday Anis sekali sebab kasih. Dia birthday Ataris pun 9 tapi Kesha sekali. Kesha mana? Okey. Alright. Sabar ambil gambar ni. Tahun depan kita celebrate bulan 8 lah. Ini bulan 8 lama je kan? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kita semua. Allah selamatkan kamu. Happy anniversary Atuk Annie. Happy anniversary. Jadi daripada kami semua. Ini kami semua untuk sempat nak wrap. Okey. Tak penting kad tu tulis tak? Dah tulis dah. Cuma nama depan tak sempat tulis. Okey. Ini untuk anak-anak buah. Okey. Shopee. Betul lah Shopee. Tapi Shopee dah tak tulis.
Okey, boleh buka. Yeay, dapat Besti lah cepat Besti Muhammad. Kasih. Yeay, dapat. Macam ni Besti. 1, 2, 3. Besti. Forever. Nana buat, Dan claim. Wow. Baru saya tanya dengan ini. Harga minyak turun. Saya ulang. Dah tanya bahawa Baru saya dan isteri Atuk dan Eni kepada cucu-cucu, mak dan ayah, kepada anak-anak menantu semua, kami merasa begitu bangga atas pemberian dan penghargaan dari anak cucu, dari anak menantu dan cucu-cucu. Terima kasih banyak. Kami senantiasa rasa dihargai dan kami menghargai anda semua. Ya, terima kasih banyak dan kami rasa begitu terharu. Dan ini semua membuatkan Atuk, ini mak ayah semua rasa macam satu motivasi untuk diri kami, yang kami senantiasa rasa segar. Dia mak and ayah. Selamat ulang tahun perkahwinan yang ke-48 tahun buat mak dan ayah. Love. Tak ada je dia nak. Love tu dia buat love betul. Lepas tu love. Mak ayah. Oh, ada love ya. Terima kasih kerana senantiasa menjadi contoh terbaik dalam keluarga, dengan kasih sayang, pengorbanan dan doa yang tak pernah putus. Semoga cinta mak dan ayah terus mekar, diberkati dengan kesihatan, kebahagiaan dan rahmat Allah sampai ke syurga, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh buka puasa dah. Buka. Berkatilah dan karamat kehidupan kami semua. Ya Allah, ya Kau lindungilah anak menantu dan cucu-cucu semua. Agar dipermudahkan urusan hidup mereka, dipermudahkan rezeki mereka. Ya Allah, ya Tuhan. Kau berkatilah hidup mereka, ya Allah, ya Tuhan. Kau lindungilah mereka. Kau permudahkanlah rezeki mereka, terutama rezeki anak-anak menantu dan cucu kami. Ya Allah, ya Tuhan. Kau kuatkan hati dan semangat juang mereka yang tinggi demi perjuangan hidup mereka di muka bumi ini, ya Allah. Sebenarnya kau berkatilah dan kau permudahkan rezekinya, baik rezeki walidin, rezeki kesihatan maupun rezeki keselamatan. Ya Allah, ya Tuhan, kami berlindung dan mengharap rahmat-Mu. Amin. Rabbil alamin. Terima kasih. Dah, okey lagi sekali. 3, 2. Peace. Lagi. Bila. Lagi. Okey, bunga. Sekali bunga sih, 1, 2, 3. Okey, lagi. Tepi. Sekali 1. Oh, 2, 3. Okey, lagi. Sekali 1, 2, 3. Untuk dia kepala ke depan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari keluarga Haji Muhammad Noor dan Hajah Kamsiah 2025. It's alright. Okay.
ikut sekali. Jalan-jalan jauh, tengok dunia luas. Setiap langkah kami penuh gelak dan puas. Dari camping tepi hutan ke bandar cari makan, kenangan kita simpan. Jom bersama tanpa alasan, Admar Family Vlog, mari ikut kami, enjoy tak berhenti. Jalan camping, cari makan lagi, setiap momen jadi memori. Admar Family Vlog, senyum gelak penuh harmoni. Terima kasih kerana di sini. Jom jalan bersama kami. Kita mulai lagi hari baru berseri. Admar Family di sini, jom ikut sekali. Jalan-jalan jauh, tengok dunia luas. Kita pun menang besar tu. Makan apa-apa? RM10. Atau balik modal tu. Balik modal. Buat game lagi ya tu. Ada berapa ringgit? Yang ketai ya. Okey, okey lah. Alright. Happy ya? Betul lah benda lagi 39 ni. Dapat 39. Kau ambil 39. Agak pun tak tahu. Minta apa tak tahu. Shopee punya ke siapa punya? Anis punya yang 3 September. Bukan kau. Bukan betul. Sebab pilih 3 September ambil. Saksi ya. Yang nombor Anis tadi. Ni. Tak percaya. Tak ambil tadi tu saya. Ini nombor saya. Ayah nombor apa tadi ya? Tak nombor ayah. Tinggal. Sebab ayah orang pertama tadi. Betul lah. Boleh beli kompo-leko tu. Tuan dia emak. Dapat RM10. Dapat RM10. Alright. Okay.